ada dalam satu bab di dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jinni Wasyaitan karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni, cerita tentang perkara ataupun bab kediaman ataupun tempat tinggal jin ni. Di antara satu perkara tempat yang suka jin datang ni adalah tandas. Tetapi bukan semua jin suka kepada tandas. Ya, kita lihat kepada perkataan Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini, dia mengatakan bahawa tempat yang dihadiri oleh jin. Satu hari Syekh Wahid Salam Bali ini dia pernah berdialog dengan jin yang merasuki manusia. Syekh Wahid ni pernah tanya kepada jin yang mengganggu manusia, yang merasuki manusia. Syekh Wahid tanya, aku pernah bertanya kepada seorang jin Muslim, adakah kamu tinggal di tempat yang sunyi, ya, yakni tandas ataupun tempat yang terbuka? Maka jin tu menjawab, qala la, tidak. Dan aku berkata, tetapi telah disebut bahawa jin ni tinggal di tempat-tempat sunyi dan juga tandas. Jin ni suka duduk tandas, sebagaimana kita baca doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kan kita baca. Kata jin tu tidak. Jadi Syekh Wahid cakap, bukankah bahawa telah disebut jin ni tinggal di tempat-tempat yang sunyi dan juga tandas? Qala na'am, jawab jin tu. Qala na'am, ya. Walakin hadha khasun bi kuffaril jin. Ya, tetapi itu khusus bagi jin yang kafir. Yang duduk di tandas ini kebiasaannya, ya, kata jin itu adalah, jin yang duduk di tandas itu adalah jin kafir. Dan mereka itu suka kepada tempat-tempat yang najis dan kawasan yang kotor. Maka yang duduk di dalam tandas ini ialah jin yang kafir, yang mereka itu lebih suka kepada najis dan juga mereka itu suka kepada kawasan yang kotor. Maka Syekh berkata bahawa mengikut pemerhatian dia bahawa jin kafir ini tidak suka kepada bau-bau wangi, terutamanya wangian kasturi. Sedangkan jin Muslim menyukainya, seperti mana orang Islam daripada kalangan manusia juga. Maka nak cerita kepada kita, tuan-tuan, bahawa di antara kaedah kita mengelak gangguan daripada gangguan makhluk jin ini, terutama jin yang kafir ini, adalah sentiasa kita berwangi-wangian. Dan pastikan kawasan rumah kita itu bersih daripada sebarang kotoran. Kerana tempat-tempat yang kotor ini sangat disukai oleh makhluk jin, terutamanya jin kafir, yang suka kepada tempat-tempat yang najis dan juga kawasan yang kotor.